kita anjur sesi-sesi itu sebulan sekali. Ada apa ya tuan-tuan rasa kita nak buat? Saya tengok, tuan-tuan ambil dah satu tajuk, nanti saya buka. Tuan Haji anekdot kenangan jilid 1, sudah jilid 2 tahun 2 insyaAllah. Kurma next week, insyaAllah. Tuan Haji beza, sebab saya tak ada admin ni hari. Beza antara self-respect dan selfish. Tadi saya baru bincang dengan Dr. Muhammad Khalid tentang terminologi ataupun jargon. Tentang heroik, hero Melayu apa semua. Saya cerita tentang kita mungkin ada banyak keinginan kita untuk hidup di atas klasifikasi jargon. Macamlah orang cerita semalam anak saudara saya datang bawa terminologi klasik narsisis. Dia bercerita tentang klasik narsisis, dia doktor walaupun bukan dalam bidang psikologi. Jadi kami bincang panjang tentang, saya kan tak suka term. Saya lebih suka pada matlamat dalam hidup kita. Sama ada kita nak kata nak protect self interest ataupun selfish. Dia masih lagi terminologi. Saya selalu fikir kata matlamat yang jelas bagaimana. Kalau kita perlukan mencapai matlamat yang jelas tu dengan selfish untuk certain area. Okey. Untuk matlamat. Kalau untuk kehidupan hari-harian, tuan-tuan kena buat pertimbangan yang lain. Ingatlah, dia tak terguna pakai dalam semua kasut. Tapi tadi saya jelaskan tadi kepada Prof, kepada Dr. Muhammad. Masalah yang paling berat adalah kita mungkin bercerita banyak benda tentang how, tapi tidak tentang matlamat. Jadi how ni selalu menjadi perbincangan di kalangan kita semua kerana how adalah spek yang menggambarkan orang yang tak ada matlamat. Dia cerita bagaimana dan bergaduh di peringkat bagaimana adalah kerana bagaimana itulah menjadi titik perbincangan bagi orang-orang yang tak jelas matlamat hidup dia. Yang jelas adalah bagaimana. Jadi saya ceritalah tentang self-interest dan selfish. Kalaulah tuan ada matlamat yang jelas, dalam konteks ni saya ambil dulu dalam konteks kehidupan harian. Tuan-tuan dalam konteks kehidupan harian ni, tuan-tuan nak disiplinkan diri tuan-tuan untuk menutup telinga tuan-tuan kepada perkara yang tak perlu. Dan nak menutup mulut tuan-tuan daripada perbualan yang tak perlu. Sebab tuan-tuan nak mula jadikan orang yang membina spek fikiran tuan-tuan adalah orang yang dianggap sebagai pragmatik. Kita dah hidup lama dah macam saya ni, hidup dah lama, dah porak-poranda, hoha-hoha ni. Maka pada tahun 2012 saya ambil satu tindakan untuk mendisiplinkan waktu saya dan keperluan yang sebenar dengan keperluan hidup saya waktu itu. Di tahun 2012 ataupun kira-kira 13 tahun yang lalu, saya berusia 39 tahun, nak masuk 40. Dan saya nak memikirkan apa yang sebenarnya saya perlukan dalam hidup saya. Jadi saya fikir balik, yang saya perlukan dalam hidup saya adalah mengukuhkan disiplin saya kerana saya dah sampai ke level menjadi top management. Bukan management, top the management, decision maker. Saya dah sampai satu keadaan di mana apa yang saya cakap mestilah saya buktikan secara personality. Jadi saya ambil lah beberapa langkah selfish, iaitu cut off saya punya pergaulan. Jadi kawan-kawan terasa saya sombong menghilang diri. Kebetulan masa tu saya berada dalam kedudukan yang orang anggap kata kedudukan yang tinggi lah. Orang nampak sebab jawatan tu tinggi. Jadi orang nampak. Saya tak boleh buat penilaian dan apa yang orang nampak ada di luar kawalan orang. Saya tak nampak diri saya tinggi. Saya cuma nampak macam mana saya nak majukan diri saya dengan mendisiplinkan benda yang boleh membantu saya berkembang secara attitude dan saya berkembang secara magnitude. Jadi saya pun putuskanlah hubungan dengan banyak kawan-kawan saya. Saya berhenti memancing, saya berhenti di kedai kopi. Saya select lah. Jadi timbullah beberapa orang menganggap saya sombong. Kawan-kawan saya hilang saya daripada lingkungan. Tapi saya terpaksa berbuat demikian kerana saya memerlukan takah baru dalam hidup saya. Dan bila saya fikir takah baru dalam hidup saya ni dah tak datang daripada pergaulan, takah pergaulan yang saya mula daripada usia 14 tahun sebagai budak pasar, 18 tahun datang Kuala Lumpur, 17 tahun datang Kuala Lumpur. Kemudian hidup havoc sampailah 24 tahun saya masuk universiti, 26 tahun saya mula bekerja, nak menjelang umur 14 tahun. Jadi saya dah ada 16, mengejar umur 40, saya dah ada 16 tahun dah. Jadi dalam semua benda tu apa yang saya tak kawal? Ada disiplin pergaulan. Jadi saya tutuplah semua pintu pergaulan saya, menjadikan saya lebih fokus kepada menumpukan pada kerja. Saya boleh pergi kerja 6,5 hari seminggu. Saya boleh bekerja pada pukul 10 pagi saya masuk sebab saya jaga production, saya balik pada 10 malam. Saya boleh jadikan hari Sabtu adalah mengajar staff saya yang saya tegur. Pada hari 5 hari mereka bekerja, Isnin Jumaat mereka buat banyaklah kesalahan. Kesalahan production, kesalahan ejaan, kesalahan penyediaan bahan. Dan saya tak boleh baiki kesalahan mereka tu pada hari bekerja, kerana hari bekerja jadual padat.
Jadi saya kata cara nak menyelesaikannya, saya tak boleh tegur dalam keadaan sekali silap, tegur. Sekali silap, tegur. Saya kena structure balik budaya kerja. Saya buka kelas hari Sabtu. Hari Sabtu, mereka yang tak begitu berpotensi dalam kerja, saya panggil. Pukul 10 pagi sampai 4 petang kelas. Hari Ahad, saya buka kelas juga, tapi saya pendekkan kerana saya letih. Saya buka pukul 10 pagi sampailah pukul 12.30. Dan saya berhenti petang, saya habiskanlah masa saya di rumah balik. Berjumpa keluarga dan habis apa saja yang saya boleh buat di rumah. Jadi kelihatan saya selfish. Tapi selfish saya nak untuk self-interest. Dia menyumbang kepada pembangunan saya tu di mana saya balik, saya memulakan apa yang saya panggil pembacaan PDF. Saya tak banyak buat pembacaan PDF, iaitu jurnal akademik. Tak banyak, sebab tu saya banyak buku. Jurnal akademik ni kena download. Jadi bermulalah 2012, saya memula baca download pada tajuk-tajuk spesifik. Krisis korporat, krisis pengurusan, kajian-kajian mengenai demografi orang Melayu, psiki orang Melayu. Saya mula baca PDF. PDF ni banyakkan kajian-kajian ilmuwan dalam bidang tesis master dan PhD, yang mana buku dia tak diproduce tapi tesis dia ada. Kena muat turun. Saya banyak-banyak artikel, jurnal-jurnal berat yang datang daripada barat untuk menambahkan pengetahuan saya. Kalau saya kekal dengan 16 tahun pengalaman saya tu, saya dah berada dalam garis statik. 16 tahun pengalaman saya tu, bekerja daripada surat khabar cetak pergi sebagai pembuka Astro, kemudian researcher NTV7, saya founder kepada anak syarikat Astro dan saya founder TV Hijrah. 2 tahun waktu tu saya jadi founder. Saya dah berada dalam titik statik. Jadi saya punya selfish, yang tadi selfish tadi iaitu tidak menyusahkan orang lain, tak ambil kesempatan kata orang lain, tapi memutuskan lingkungan persahabatan saya secara mendadak dengan kawan-kawan pergaulan di luar bidang kerja kerana saya perlukan waktu. Kerana saya sedar kalau 40 usia saya masih berada di takuk yang sama, saya tak mungkin boleh memajukan apa-apa dan orang bekerja bawah saya pula akan menerima timpaan dia. Kita timpaan bencana kerana bosnya mundur, kaki tangannya mundur. Kerana bosnya tak mampu menyediakan idea baru, pasukan kerjanya juga akan sekali mundur. Jadi kalau tuan-tuan tanya selfish dan self-protect ni dalam bentuk pekerjaan, demikianlah. Dan dalam bentuk pergaulan ni, saya dah memang tak mau interfere dalam life orang yang tak perlu. Saya orang yang sangat mengelak pada bergosip. Dan saya sangat tak gemar bercakap tentang orang lain ketika dia tak berada di depan saya. Itu saya protect lah. Dan kemudian saya tak suka berbual pada satu benda yang dalam perbualan semua orang berlumba-lumba. Saya tak suka berbual pasal rumah, saya tak suka berbual pasal kereta, saya tak suka berbual pada apa-apa yang di dalam lingkungan perbualan tu orang akan berlumba-lumba. Sebab saya anggap itu perlumbaan yang bodoh. Perlumbaan yang sia-sia. Bercakap lepak, cerita pasal jin aku beli lebih mahal, cerita pada seluar. Saya tak nak perlumbaan yang sia-sia. Maka saya protect diri saya daripada pergaulan yang demikian yang saya anggap untuk usia menuju garis matang, dia adalah benda yang tak perlu. Oleh kerana bila saya usia awal 40-an, inilah dunia perlumbaan yang kuat. Sebab kawan-kawan semua dah mula berjaya kan. 20-an, kita mula kerja, kita semua bercerita macam mana nak majukan kerja khusus, apa kita nak pergi, bos mana yang best, buku mana yang best. Nak baca untuk menambahkan pengetahuan kita, nak majukan diri kita. Sampai 40-an, kita menikmati kemajuan daripada usaha 20-an tu. Ini masalah. Inilah zaman orang bercerita tentang masa zaman saya masuk 2000-an tu. Orang duk cerita kan, Perdana V6, Honda Accord 2.4, atau pakai kereta-kereta BMW 3 Series M Sport. Orang macam jadi benda-benda macam tu bagi saya tak gemar berada dan menghabiskan waktu dengan bercakap perkara-perkara yang saya dah buat decision. Ada duit saya beli, tak ada duit saya tak mampu, tak payah saya ceritakan. Jadi bila orang duduk macam tu saya rasa leceh dan saya tak suka pergi ke majlis-majlis yang kawan-kawan saya anjur, yang saya fikir kata majlis tu lebih kepada show off. Jadi saya tak reti lah, housewarming, potluck, saya tak reti. Dan walaupun pada waktu tu saya diberi golf club members dekat Darul Ihsan Club, saya dapat, masa saya kerja Astro jadi CEO anak syarikat ni, saya dapat 5,000 perbelanjaan allowance untuk setahun. Bagi aktiviti bersosial yang Astro consider untuk seorang CEO, sosial ni adalah benda untuk memajukan business network. Saya tak ambil lah. Saya tak pernah pukul golf pun. Sebab saya dah percaya social network ni, if you have a good idea, people will look at you. Berarti saya sentiasa memajukan diri saya bila pergi buat presentation. Orang tengok saya present, 10 minit ni saya anggap selepas ni the business come. Orang akan diam dalam waktu saya bentangkan, tapi selepas tu orang akan cari saya nak idea ni, idea. Saya sentiasa pergi ke mana-mana tempat.
menjual idea supaya impression orang kepada saya, this guy is a lot of idea. Let's talk with him. Mari kita bercakap dengan dia sama ada idea dia tu boleh dilaksanakan ataupun tidak. Jadi setiap masa saya percaya bahawa benda yang paling penting untuk grow saya dalam industri adalah make sure everybody look at me as orang yang ada good idea. Cuma kita panggil dia, tengok dia boleh deliver the idea dia. Senang bila dia dah panggil, so deliver idea, I'm ready. Saya dah ready. Jadi bila kerana saya dah ready, saya nak beritahu kata I'm ready. Saya nak kena jual apa barang yang saya ready adalah this is my idea. Menjadikan selfish dan juga saya tak ada dah sangat jadi isu pada saya sebab kita dah tahu matlamat kita. Kita tak pergi, katalah saudara mara kata saya sombong kan. Adik-beradik sayang saya, bila setiap kali adik-beradik saya nak kahwin, saya tak boleh balik Kedah kerana masa saya nak tumpu kat Seka. Apa yang kurang? Saya bercakap tu dengan mak saudara saya, dengan sepupu saya. Saya akan menunjukkan bahawa saya tidak hadir di situ, tapi keberadaan saya ni ada sebelum kenduri lagi. Sama ada tak cukup duit ke apa benda, biasanya duit lah orang nak kenduri kahwin kan. Saya akan bantu, saya selesaikan tu, selesaikan ini, apa lagi masalah. Dan kalau saudara mara saya berada dalam keadaan bermasalah, saya tak ada waktu mereka bergembira. Dan saya tak hadir dalam majlis mereka bergembira. Dan mereka pun tak boleh datang majlis saya sebab saya tak anjur majlis-majlis yang menggembirakan. Tapi saya register di kalangan saudara saya. Kalau mereka susah, saya lah orang pertama mereka boleh telefon. Saya boleh menawarkan khidmat nasihat yang baik dan saya boleh menawarkan bantuan yang baik. Jadi tak adalah saudara mara saya. Selama anak mereka kahwin 3-4, saya tak pergi. Saya diperkatakan sebagai seorang yang sombong. Tidaklah mereka merasa kecil hati kerana anak saya kahwin dalam masjid yang tak ada kenduri. Kerana register. Saya dah register bahawa dalam hati mereka, mereka simpan. Inilah orang yang bila mereka telefon, they get advice, they get solution. Inilah orang kalau yang mereka terlupa. Tapi bila mereka dalam kesusahan, saya dengar, saya telefon. Jadi saya memindah konsep kata ambil berat dan menjaga tali silaturahim ke tali ukhuwah ni dengan apa yang dipanggil sebagai visibility. Nampak ada, nampak macam sayang adik-beradik, nampak macam menghargai kawan-kawan, nampak macam tu saya dah buang lah. Sebab saya akan tunjuk secara realnya. Secara realnya, kamu bagi saya panggilan telefon, saya akan sentiasa bantu saya sampai rumah. Saya jumpa kamu, kalau kamu perlukan bantuan, saya akan bantu. Maka saya tak berada dalam keadaan memikirkan terminologi ni kerana kita dah clear dah apa yang kita buat. So matlamat kita tu jelas. Tujuan kita bertindak atas satu-satu keputusan yang mengubah sikap kita tu jelas. Tujuan kita bertindak dan melaksanakan disiplin diri kita tu jelas. Jadi kita tak ada dalam keadaan confused untuk rasa bersalah. Sebab kita ada matlamat yang jelas. Jadi baliklah pada terminologi di antara self-protect dan juga selfish ni. Tak perlu curiga kalau kita ada matlamat yang jelas. Kenapa kita bertindak demikian? Jadi kita kena make sure. Jadi selalunya orang yang terlibat dalam pertimbangan-pertimbangan yang menjadikan tuan-tuan rasa rosot lah kata orang Kedah, rasa kusut kata bahasa buku, adalah kerana semua perbuatan yang kita lakukan, kita tak jelas apa matlamat dia. Jadi orang nampaklah kita merajuk, orang nampaklah kita sombong. Kita pula terasa aku ni orang anggap aku sombong. Tak, kalau kita dah ada matlamat yang jelas, tak sempat semua benda-benda ni masuk dalam fikiran kita. Kerana dinding matlamat ni sangat kebal. Dinding matlamat ni sangat kebal. Dinding iltizam ni sangat kebal. Tak boleh nak ditembus dia oleh fikiran-fikiran kecil yang meletakkan kita dalam titik rumit. So saya jelaskan macam tu lah. Kalau nanti sambang lah. Kalau selfish, tadi saya protect dengan selfish. Datang juga orang kata opportunist ataupun dipergunakan orang. Dia akan ada titik-titik yang mencelaukan fikiran kita kerana kita tak jelas dengan hidup yang kita pilih. Bila kita tak jelas dengan hidup yang kita pilih, kita tak jelas dengan personality yang kita pegang. Kan? Kita tak jelas. Macam saya, tuan-tuan jumpa hari tuan-tuan tanya soalan ni, saya jawab dengan elok. Hari orang yang masuk kurang ajar, saya jawab dengan kurang ajar sebab saya ada pendirian yang jelas dalam bermedia sosial. Mana orang cuba masuk kurang ajar, saya akan layan dia dengan kurang ajar, memberikan dia pengajaran. Dia secara individu dapat pengajaran, dia tak boleh masuk dalam media sosial, kononnya dia boleh komen, lepas tu dia akan selamat. Mendidik juga yang lain. Standard untuk mengeluarkan komen, standard untuk menjadi orang yang ada integrated dalam main media sosial ni, kena polite. Saya jawab. Bila tuan-tuan jalan soalan yang explain, saya akan explain. Dengan perasaan saya bimbang tuan-tuan tak faham. Saya tak bimbang tuan-tuan akan tak mendapat jawapan yang baik. Kadang-kadang saya tanya faham atau tidak, faham atau tidak. Jadi bila kita ada pendirian yang jelas, kita hamun orang pun kita tak takut. Sebab kita tahu kenapa kita melakukannya. Seorang yang kita ajar, 2,800 orang mendapat pengajaran. Selain daripada seorang tu mula sedar. Dia tak boleh hidup dalam keadaan kerana dia boleh komen apa dia nak. 1,000, 2,000 orang yang menonton live tu pula dapat pengajaran. Oh, rupanya walaupun indirectly bukan aku yang cari pasal, tapi pasal ni aku dah faham. Pasal ni aku dah ambil pengajaran. Kerana Abang Zainal, dia akan jawabnya, dia siap bagi reason.
Maka saya bagi tahu pada tuan-tuan, matlamat yang jelas yang menjadikan kita tahu personality yang kita yang jelas. Sebab tu nanti kita akan ada masalah confuse personality. Kita ada confuse dalam membuat keputusan. Kita ada confuse dalam mengendalikan diri kita. Sebab kita tak ada matlamat yang jelas. So, menjawab soalan adik tadi lah saya anggap tentang selfish dan juga self-protect ni. Kita berada dalam keadaan aku ni pentingkan diri sendiri ke ataupun aku ni sedang melindungi diri. Sebab kita tak jelas apa kita nak buat. Kalau kita jelas, kita tak ada isu lah. It's become a firm. Dia jadi firm. Dan kita boleh menyatakan pandangan kita dan kita jadi pandangan kita jelas dalam setiap pendirian kita. Saya tak cerita pasal sumut. Siapa duk tanya pasal sumut lagi, saya tak cerita. Saya tak pernah mencerita. Isteri saya pun tak tahu cerita pasal sumut. Saya dan Ilham sejak balik pun tak berkongsi cerita pasal sumut. Sebab sumut adalah perkara yang telah tuan-tuan tonton ketika saya belayar. Tuan-tuan telah ikuti secara live dan tuan-tuan telah harum selama berminggu-minggu. Jadi saya tak ada apa nak cerita lagi pasal semua. Nak tanya apa, Mok Cik? Mok Cak ke Mok Cik? Mok Cik. Nak tanya apa, Mok Cik? Ni Ilham tengah tunggu Mok Cik. Tanya Ilham dah pin dah komen Mok Cik. Nak tanya Cik, turun naik ke Mok Cik pertanyaan? Yang tadi tanya kan, teringin dan rindu nak cerita pasal semua, apa lagi, semua dah cerita dah. Tadi kami bercerita, sementara Mok Cik dah tanya soalan. Saya bercerita lah tentang beberapa insiden yang penting yang saya kata kenapa demo penting. Saya masih jual baju di Biru. Kenapa demo ni penting? Saya kata adalah apa pengalaman yang saya pernah dengar dan saya pernah faham tentang Sweden. Pada 1 tahun 2000 awal belasan, Sweden ni negara yang menerima banyak suaka politik. Dan kemudian berlaku satu kes di sebuah sekolah rendah di Sweden, di mana seorang pelajar yang dah dapat suaka politik, family dia suaka politik, maksudnya dia dapat hak lah untuk belajar. Tapi dia tak cukup dokumen. Ini di sekolah rendah, dia tak cukup dokumen. Bila hari dia datang daftar, cikgu tolak dia keluar. Maka budak ni merasa malu. Tuan-tuan, saya tengah cerita, terus saya tanyalah saya jual buku ke tidak. Buat menyusah je. Saya dah buat benda buku ni berpuluh tahun dah. Tuan-tuan dengar je cerita. Sekarang maksudnya saya sedang bercakap benda yang penting. Tuan-tuan duk tanya benda tu, jadi penat saya duk cerita. Dengar je cerita dia. Jadi bila saya bagi tahu kata, bila pelajar sekolah ni tahu seorang anak pelarian yang dah dapat suaka politik, terpaksa keluar daripada sekolah pada hari pendaftaran kerana dia tak cukup dokumen. Sekolah ni besok, pula anak-anak sekolah rendah ni buat demo. Esok mereka demo di pagar sekolah, tak nak masuk. Except sekolah panggil budak tu datang balik. Dia panggil budak tu datang balik. Ini budak-budak sekolah rendah. Artikel ni saya baca dalam Bila, tadi pun Dr. Khalid cerita dekat saya. Saya kata, kita pergi demo, kita apa semua. Kita bukan nak berdemo tentang Palestin merdeka ataupun tidak. Kita educate young generation, kita educate anak kita. Supaya satu hari, bukan dia berdiri untuk Palestinnya. Bila ketidakadilan berlaku waktu dia belajar, ketidakadilan berlaku di depan mata dia, dia orang yang berani berdiri menyatakannya. Sebab bapak dia dah bawa untuk suarakan hal Palestin. Itulah Eropah civilized anak dia. Mereka keluar demo untuk Palestin. Ini bukan tentang Palestin itself. Itu adalah cara membina anak-anak mereka. Besok bila ada ketidakadilan, ada penindasan, ada benda yang tak betul berlaku, mereka akan sentiasa berdiri berlaku. Sebab mereka bukan berdiri tertunggal untuk Palestin. Dia berdiri untuk personality. Membina nuansa bangsa dia. Membina kesedaran bangsa dia supaya sikap membela ni ada. Dan bila mereka melakukannya secara selalu, maka mereka menanam ketidakadilan yang berlaku, penindasan yang berlaku atau apa saja yang berlaku adalah perkara yang perlu kita bangun dan kita tentang. Ada orang yang tertindas, kita perlu bangun dan buat pembelaan. Jadi bila anak-anak murid ni demo, sekolah bukan marah tuan. Guru-guru sekolah ada mesyuarat berasa sangat kagum. Kerana anak-anak murid ni bila balik mengadu kat mak ayah dia suruh dia orang demo. Kerana hak kanak-kanak yang seorang tu mendapat pendidikan perlu. Tak perlu jadikan alasan dokumen. Maka sekolah ni selesaikanlah isu dengan buat town hall, mengucapkan rasa bangga kerana pelajar-pelajar dia ni berdiri di luar sekolah, tak nak masuk sekolah selagi pelajar suaka politik tu, seorang yang bukan
berkulit putih Eropah dibenarkan masuk dalam kelas. Jadi peristiwa-peristiwa ni semua berlaku adalah kerana didikan moral yang sangat tinggi tentang stand for right, kata stand for your right, kata Bob Malik. Sebab tu bila saya kata kita demo, kita bukan educate orang kita untuk menjadi pembela Palestin. Kita bukan educate orang kita untuk membela perkara yang adil. Besok anak-anak kita yang melihat aspirasinya, bila dia lihat satu penindasan berlaku di depan mata dia, menyatakannya secara berani adalah benda yang dia anggap biasa. Bukan perlukan satu, dia beranilah dia ketua pengawas, dia beranilah bapak dia penghulu, dia beranilah bapak dia guru besar. Tidak. Dia berani kerana dia belajar bahawa menyuarakan pembelaan kepada orang yang ditindas adalah satu tanggungjawab. Menyuarakan protes kepada satu ketidakadilan adalah satu tanggungjawab. Walaupun bukan dalam bentuk demo. Tapi membina diri dia. Kerana dia melihat persekitaran tu. Dia besar dalam usia 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Dia bukan demo politik lah. Demo yang saya boleh bagi tahu, kata demo yang ada kaitan dengan membina sasiah diri anak kita. Dan kami bersetuju mengatakan salah satu yang orang Melayu tak mau invest ke atas pembinaan jati diri anak-anak adalah tanam tentang the good values. Jadi kita ada banyak masalah bila kita pilih CEO, kita pilih ketua pengarah, kita pilih KSU, kita pilih TKSU, orang nak lead all the corporate, all the agencies. Kita terpaksa ambil pada apa? Seniority, dia ada pengalaman, dia ada pendidikan. Tapi dia tak ada jiwa. Dia tak ada jiwa bila sampai kepada dia. Sesuatu yang dia nak tekan kepada pekerja, dia buat. Sesuatu yang bila membela nasib pekerja, dia jadi tak kerti macam mana nak cakap. Dia menekan, dia mendesak banyak perubahan. Dalam tekanan dan desakan, berlakulah beberapa perkara yang hak pekerja juga harus dipulangkan. Sebab pekerja telah ditekan untuk mendapatkan hak syarikat dalam meraih keuntungan. Dalam menekan hak syarikat untuk meraih lebih keuntungan dalam keadaan syarikat prestasi dia bermasalah ataupun tidak. Dalam menekan hak syarikat untuk mendapatkan yang terbaik daripada kaki tangan. Itu datang daripada brain ataupun experience dia sebagai a good leader. Tapi untuk memastikan syarikat tersebut berada dalam sasiah yang sihat, pekerja ni tak rasa diperhambakan dan perkataan ditekan ni tak muncul, maka dia kena buat human being negotiation. Bernegosiasi sebagai manusia yang baik. Jadi nak dapat leader with a good heart ni payah. Leader with a good brain, leader with a good strategy ni banyak kita dapat. Jadi saya kata inilah jurang yang membentuk stigma kebencian kaum pekerja kepada kumpulan pengurusan. Sebab tu Kesatuan Sekerja sentiasa begitu, sentiasa begini. Mendesak, meminta secara paksa. Kerana ruang komunikasi itulah ruang yang ditutup. Menjadikan Kesatuan Sekerja kita ni sentiasa menyala penuh dengan bara, api dan bara. Kerana selama komunikasi adalah kamu diperintahkan, kamu diminta buat, kamu kena capai ini. Syarikat, semua masalah ada tentang syarikat. Maka tak ada ruang untuk masalah tentang pekerja. Kerana apa? Kerana tuan yang menjadi ketua tak memikirkan, mendengar suara pekerja secara konsisten. Bukan setahun sekali sebenarnya hari pekerja je. Mendiagnose pekerja ke atas kesan-kesan yang syarikat dah ubah cara bekerja, mendiagnose kesan ke atas pekerja setelah syarikat mengenakan beberapa syarat dan mengenakan beberapa pembaharuan yang mungkin menekan mereka tu, menjadi sebahagian daripada yang kena ada pada bos. Tapi nak capai pada pemikiran tu, bos ni kena ada hati. Maka barulah kita tahu apabila Jack Ma memperkenalkan EQ, external, LQ, love quality ni adalah penting kerana dia pun faham, dia membangunkan syarikat dia daripada kosong 19 pekerja dia, kemudian nak berkembang Alibaba penuh dengan tekanan dan pressure. Dan macam mana dia nak memastikan bahawa keseimbangan tu ada? Dialog. Jadi tak adalah CEO nak jumpa dengan kumpulan pemandu seminggu, dia kena kosongkan ruang untuk jumpa pemandu, untuk mendengar pula apa kata pemandu, pekerja bawahan kalau syarikat ni banyak pemandu. Seminggu dia kena jumpa dengan orang paling bawah untuk mendengar, bertukar-tukar kumpulan. Tak adalah bos dia nak jumpa dengan kumpulan marketing sebab marketing ni buat duit. Dia nak jumpa dengan kumpulan pengurusan ni kena betulkan cara pengurusan. Bos nak jumpa dengan kumpulan kewangan untuk buat cut off budget. Jaranglah kita ada satu bos besar ni, dia ada sesi seminggu sekali menjumpa kumpulan pekerja rendah. Macam saya beritahu lah, tuan-tuan kerja dengan corporate sector, dengan agensi kerajaan, janganlah tuan-tuan dapat berdialog. Grade 41, 44 dapat dialog dengan KP. 29 punya grade ni dapat dialog dengan KP. Tak adalah. Dialog ni tak ada. Menjadikan salah satu daripada jurang yang kemudiannya menjadikan stigma anti ketua ni. Stigma menganggap macam ni tuan-tuan. Orang jadi susah faham apabila mereka rasa mereka diarah. Arahan datang dalam surat kan, manager semua surat.
Tapi sesi pertemuan yang menggunakan love quality ni, bos ni bercakap sendiri daripada hati ke hati secara kumpulan kecil. Berarti dia respect betul lah grade bawah ni datang dan dia bagi tahu kumpulan pekerja bawahan ni, pembantu AM apa semua ni yang sampai grade 29N ni. Ini masalah kita dan kita sedang berbuat demikian. Maka komunikasi love quality ni lah yang membina kefahaman, yang tak menambah jurang yang saya kata tadi tu. Yang mana kumpulan pengurusan tak boleh tanggung jurang ni, dia ambil daripada top management. Top management bagi pada 15%, 15% kumpulan pengurusan yang akan execute. Kumpulan yang execute, dia tak boleh absorb pasal dia bukan top management. Ini salah satu yang menjadikan kerumitan bagi kita semua adalah jurang yang perlu diperbaiki. Itu saya mula tadi tak jadi tanya ke? Yang siapa nak tanya saya ulas ni saja tak mau diam je. Okay. Kelebihan dekat aku pernah je. Saya bagi ni general, janganlah marah. Saya besok tuan-tuan lead company kecil pun tuan-tuan kena ada juga benda ni. Tuan-tuan lead di mana pun. Sebab komunikasi ni adalah konflik yang paling Malaysia perlukan. Adalah untuk mengurangkan jurang kesefahaman, nak membentuk keharmonian bekerja di bawah tekanan-tekanan yang besar. CEO foreigner saya tak pastilah, saya punya bos-bos dulu pun foreigner. Saya belajar daripada bos foreigner, saya kerja di Astro selama 3 tahun, bos saya foreigner. Atas pada saya James Gibbons, sekarang adalah CEO Discovery Channel Asia. Itu bos saya dulu, dia adalah senior producer saya di Astro tahun 1996. Sekarang dia adalah CEO Discovery Asia, James Gibbons. Saya punya head of production adalah Perry Matai, dia New Zealanders. Dia New Zealanders. Saya punya GM adalah Persis Tozer. Dia adalah British. Okey je saya bekerja dengan 3 bos yang bukan Malaysian pun. Perry Matai selepas saya punya James Gibbons, dia Hong Kong British. Okeylah dia, tapi Perry Matai New Zealanders. Orang yang sentiasa jumpa saya setiap pagi. Tuan-tuan faham tak saya punya broken English? Tapi saya the first choice yang dia akan jumpa setiap pagi. Setiap pagi dia datang, dia akan jumpa saya. Kami buat hal kerja 15 minit, buat hal peribadi 15 minit. Hal peribadi yang berkaitan dengan di pejabat lah. Macam mana dia nak handle orang ni, nak handle because dia foreigner. Kemudian bos saya, Persis Tozer ni, suruh saya bentangkan proposal saya dalam bahasa Malaysia siap-siap. Hantar dekat sekretari dia. Sekretari dia translate dalam bahasa Inggeris. Okay, grafik apa semua translate. Besok saya boleh present dengan BM. Jadi tim dia boleh faham sebab translation bahasa Inggeris saya tu ditranslate dah oleh sekretari dia. Saya pernah lalu meeting tu. 90% daripada rakan kerja saya waktu saya Astro bermula 1996 adalah mereka yang tak fasih berbahasa Malaysia. Ataupun langsung tak boleh cakap Malaysia. 10% dia boleh. Tapi Persis kata akan help you. Dia kata just send all your... Saya tak ada sekretari. Saya hanya senior executive saya waktu tu. Sekretari translate lah. Semua pindahlah dalam masa tu masih lagi saya present, orang pegang lagi manual paper. Manual paper semua dalam English. Saya present mana yang boleh saya sebut dalam English, saya sebut broken English. Mana yang tak boleh, ayat tu stuck, saya cakap dalam bahasa Malaysia. Communication meeting tak pernah jadi joke. Tak siapa pun bercakap kata Mamat ni kena brush dia punya English. Tak pernah. Selama 2-3 tahun saya di Astro, tak pernah timbul satu jenaka bahawa saya orang yang present dalam bahasa Malaysia mix dengan broken English di bawah top management. Tak ada isu. Tak pernah diperbualkan. Tak pernah diperbualkan. Dan saya pun tak pernah rasa rendah diri. Saya confident je cakap BM. Mana yang saya boleh, saya cakap Inggeris. Dan communication tu berjalan lancar. Jadi Persis Tozer bos saya ni kata ini the solution because people can understand all your talking point data sana, you write in English. If you have a graphic then you just send in bahasa. Dia kata let my secretary. PA dia tu Indian Malaysia. PA dia translate semua. Jadi hari Rabu saya hantar, hari Jumaat saya present. Hari Rabu saya hantar, orang lain dapat kopi, hari Jumaat tu dah siap dalam bahasa Inggeris. So saya cakap apa pun dia orang faham. So saya jelaskan kata saya pernah bekerja dengan 3 bos Hongkis British. Kemudian bos atas sikit pada saya, Perry Matai adalah New Zealanders. Yang bos saya paling besar adalah purely British. Tak ada isu. Tak ada masalah dengan mengatakan bos foreigner. Sebab dia bergantung pada sikap saya. Waktu tu saya bersikap ingin maju dalam kejayaan. Saya bersikap bahawa keterhadan bahasa Inggeris saya tu bukan penghalang. Saya kena baiki je. Dan baiki tu boleh. Jalan keluar dia, Persis kata, only you can present all this situation because you know the environment of Malaysia politics situation. Pasal waktu tu Astro nak buka. Astro ni ditentang banyak oleh gerakan politik di Malaysia kerana Astro baru nak start 96 ni. Orang tak suka Astro ada sebab
dia menjadi masalah. Mereka takut kandungan-kandungan luar masuk di bawah langit terbuka ni, orang Malaysia ni akan mudah didiktit oleh berita-berita luar negara yang kandungan-kandungan yang anti Islam. Orang tak tahu lagi apa konten satellite TV. Jadi banyak tekanan. Jadi ada banyak benda yang bila mereka datang, expatriate datang, mereka nak kena faham setiap kandungan ni apa political impact. Macam mula-mula kan, ESO nak lancarkan adalah package berita mereka. Dia nak beritahu dekat Malaysia, jendela dunia melalui TV satelit dibuka kerana anda boleh menonton BBC. Saya kata jangan. Inilah yang paling orang Malaysia musuhi. So saya kata launch dulu kandungan Discovery. Launch dulu kandungan Cartoon Network. Cartoon Network kan. Saya kata launch dulu kandungan. Lepas tu launch sport. 3 benda ni. Sembunyi news ni. Kerana sentimen. Jadi mereka melihat orang Malaysia seperti dahagakan maklumat dunia seperti mana yang mereka lihat, iaitu meluaskan minda tentang pemberitaan dunia. Saya beritahu mereka, no. Saya kata the most dangerous thing, the Malaysian worry if they be doctrined by Western news. Tak jadilah launch package dulu. Launch package yang lain dulu. Jadi kerana kita ada brain dan kita ada point of view, matlamat kita bekerja tu jelas, to consult our bosses untuk tidak buat wrong mistake. Kita berdirilah firm. Sebab kita bagi tahu kata kita tak nak bos-bos kita buat mistake yang salah. Di dalam meeting tu tak boleh cakap Inggeris ke, broken English ke, present carilah jalan. Because this is an important thing as a team. Kemudian bila saya dah mahir benda tu, meeting yang sampai ke GM level, saya senior exec masuk. Dia usul Zainal masuk. Seorang Zainal dengar. So Zainal, what your advice? Kadang-kadang saya dapat paper yang PNC, paper secret saya dapat awal. Siap sekretari bos besar ni beritahu Zainal, kalau boleh you baca daripada PC saya je. Saya tak boleh lah, takut saya duduk. Sebab dia takut benda tu PNC. Dia takut dia print, nanti saya letak kata orang baca. Kan? Dia takut orang baca. Dia suruh saya baca. Dia email dekat saya, dia bimbang pasal email ni boleh forward. Jadi sangat takut PNC. Jadi dia print, saya boleh baca dekat meja. Jadi bilik bos, sebelah tu ada bilik bos handle tamu, ini sekretari. Dia print, dia bagi saya baca dalam bilik bos. Dalam bilik tamu bos. Saya baca lah. Baca esok, dokumen tu kena serah balik. Esok saya datang meeting, saya dah tahu dah apa yang saya nak jawab dan apa yang saya nak bantu dalam PNC meeting. Jadi banyak yang saya lalui yang rumit. Tentang saya kata tadi, serumit-rumit saya ni bekerja dalam syarikat yang penuh 13 warga negara. Bahasa rasmi Astro pada peringkat awal adalah English. Dan saya fikir saya seorang yang datang daripada pendidikan Melayu yang kemudiannya the only yang tak boleh kuasai bahasa Inggeris tapi adalah senior executive. Tapi sebenarnya tu tak pernah, sampai sekarang saya tak pernah rasa kekurangan. Saya pergi present dekat Tony Fernandez untuk Pesta Buku Antarabangsa, Kuala Lumpur World Book Capital. Saya sepatut present dalam bahasa Inggeris sebab semua yang akan jadi sponsor ni, yang datang semua CEO. Saya kata Tony Fernandez datang, Dr. Tan Sri Jeffrey Chia, Sunway semua datang. Saya present dalam BM. Tahu tak mereka tepuk ni, saya present di Allah hai. Hotel yang dekat KL Central tu. Saya lupa, JW Marriott. Saya present di JW Marriott di depan semua tokoh corporate yang besar-besar untuk mereka ambil sponsor ni. Air Asia datang, Sunway Group datang, PN ramai lah. Semua orang tepuk kerana macam kagum lah menikmati bahasa Malaysia di atas slide bahasa Malaysia. Dan sebenarnya orang semua faham bahasa Malaysia. Dia orang Malaysia. Cuma mereka tak pernah merasa satu presentation yang menggunakan bahasa Malaysia. Jadi kerinduan mereka pada bahasa Malaysia tak tahu lah, tapi semua tepuk kuat. Dan Tony datang pada saya. Tan Sri Tony datang pada saya. Jumpa saya personally. Dia kata the presentation is so brilliant. Dia tak cakap bahasa Malaysia, dia cakap bahasa Inggeris. Your presentation is so brilliant. Dia kata. Your confidence level is so brilliant. I really love your presentation. Jadi bila kita ada matlamat yang jelas, nak majukan buku, ini slide bagaimana ekosistem buku dapat dibantu oleh sektor corporate, ini ROI, return on investment mereka. Kita tak ada sedikit pun rasa nipa-nipa, apa aku cakap tak, sebab matlamat kita jelas. Kita nak cut 2 million daripada mereka bagi menanggung cost 8 million. Kerajaan hanya sanggup 6 juta je untuk support projek tu. The 2 million should come from private sector to cut their money. Itu saya jelaskan kepada tuan-tuan lah, kata bila kita ada fikiran yang jelas kan, self-confident, selfish, low self-esteem ni dah tak timbul. Saya bagi tahu kata, itulah cara saya boleh nasihat kepada tuan-tuan yang masih lagi bergelumang nak menentukan identiti diri. Takkan selesai nanti daripada self-protection pergi ke selfish, nanti datangkan pula, tidakkah saya ni anarkis,
tidakkah saya opportunis, tidakkah orang tu narsisis. Kita akan sentiasa menilai semua terminologi kerana kita tak ada matlamat yang jelas. Kalau kita ada jumpa matlamatnya, kita jumpa orang narsisis kan, dia je betul. Tak apa, kita bekerja dengan betul dia. Tak payah nak ukur dia narsisis atau tidak. Kita jumpa orang ni narsisis. Kita bukan datang nak evaluate psikiatri. Kita bukan psikiatrik nak merawat jiwa dia. Kita bukannya buat due diligence, nak kena kaji personality dia. Kita nak tengok fakta je. Kita deal dengan dia narsisis, tapi ini objektif yang dia bawa. Okay, this is suitable dengan kita punya business. Okay, kemudian protect, tengok dekat mana fakta investment dia, due diligence dia. Okay, kita go, run. Jadi kita tak adalah nak masuk dalam meeting nak tengok orang lama, dia ni narsisis lah, tengok dia ni pula, dia ni macam ortodoks sikit, dia ni macam old school. No, kita dah fokus. Ini meeting adalah nak mendapat cakupan idea yang terbaik bagi melaksanakan satu projek ni. Which one fix in, which one tetap fix in. Kita jumpalah seorang sopan tanda. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baca doa panjang barulah mula. Dan saya fikir kata apa saja yang dipersetujukan oleh masyarakat ni saya setuju lah. Sadaqallahul azim. Dah tak dapat apa pun. Nampak personality baik. Tapi lah kali sumbangan dia, saya apa saja yang dipersetujukan oleh meeting ni, saya setuju lah. Sadaqallahul azim. Jadi kita pun nak ambil point kat mana? Jadi saya jelaskan kepada tuan-tuan, kalau kita ada direction jelas dalam hidup, siapa saja. Termasuk juga direction untuk cut off. Kita dah tahu kata kalau kita panggil group ni, maksud mereka tak ada interest dalam projek ni. Kita cut off, tak payah panggil. Kita rasa kita nak buat projek ni, group ni tak ada interest. Macam sekarang saya nak jalankan projek buku kan. Katalah saya nak buat projek buku lah lepas ni, book club. Saya tak deal dengan DBP. Sebab mereka tak ada interest. Kerana mereka buat ni melepas batuk di tangga dan menjadi acara-acara ritual yang mereka buat lah. Kena ada signboard, kena panggil ketua pengarah kena berucap. Lepas tu kena itu, kena ini. Kalau kita panggil mereka. Saya buat dengan Faiz. Sebab saya jumpa. Saya jumpa dengan Faiz ni. Faiz Tumbuh Cafe kan, tentang kita. Saya jumpa. Sebab kita ada nature yang tak payah pergi buang masa dengan orang kita dah cut off. Sebab kita rasa ritual, pandangan yang konservatif, tak berani masuk kepada new risk, tak mau tengok ekosistem yang baru dalam perbukuan. Jadi itulah kita cut off. Tak payah masuk, tak payah ketuk pintu mereka lagi. Dan kalau mereka ketuk pintu kita pun cakap kita sidai. Sebab kita dah buat keputusan je lah. Matlamat kita adalah improvement. Matlamat kita dalam perbukuan nak mencipta pembaharuan. Matlamat kita dalam dunia perbukuan nak buka range pembaca buku ni bukan kepada mereka yang digelar pembaca, tapi mereka pengguna buku. Kalau nak buat kempen, marilah membaca, mengangkat bangsa, membaca, membaca jembatan ilmu, membaca, memperkasakan kejati dirian. Siapa nak baca? Orang tak baca. Kata-kata tu orang dengar pun dah jadi lawyer dah. Orang dengar jadi lawyer dah. Dipanggil moto ataupun kata-kata yang dijadikan kata-kata bersemangat tapi kosong isi dia. Orang nak tengok the practical one. Jadi kita tadi dengan Faiz, kecil, small, tapi we can work together. Faiz, abang nak buat bunyi ni. Faiz kata okey. Faiz kata dahsyat bang, saya buka je 5 minit dah full lah book 100. Orang bising kerana saya tak announce dulu time yang saya nak buat. Sepatutnya Faiz kena announce malam ni buka pukul 12. Tak, dia terus posting dia pagi tu, dia bagi link perut penuh. Jadi saya jelaskan kata, bila kita ada pandangan, saya pun tak mau bergaduh dengan DBP. Dia orang lembaga pengarah ke apa, panggil saya ke apa, no. With DBP, pangkah. Sebab saya dah tahu dah beberapa kali saya berusaha dengan mereka, kita nak jumpa titik temu tu. Titik temu di antara formality dan ritual dengan kita punya nak pula titik temu adalah try dan observe a new thing. Proses mencuba dan kemudian menerima, observe benda baru. Saya buat dengan Faiz. Praktikal saya jangka kata kalau saya buat sekali lagi kita boleh dapat 500 orang. Terutama kalau saya membuat tentang apa itu entry Facebook dan how to express your thought. Bagaimana nak express pemikiran kita dalam bentuk tulisan moden yang bukan lagi dalam tulisan dulu. Berdasarkan benda-benda yang saya sebut, anekdot yang saya tulis, pasal ke pasal yang saya tulis. Jadi, jelaslah. Kita pun tak perlu dengan semua orang kita berkawan kalau kita ada matlamat jelas walaupun mereka besar. Sebab kita tahu, bukan tentang dia besar atau dia kecil. Bukan tentang mereka ni besar dan mereka ni kecil. Tentang bagaimana matlamat kita ni menjelaskan dengan siapa kita wajar bekerja. Sebab matlamat lebih besar daripada institusi. Matlamat nak menghidupkan budaya membaca, menjadikan buku sebagai barangan pengguna. Buku ni bukan lagi ulat buku bukan lagi mereka yang membaca untuk meluaskan hidup. Tak ada siapa nak pandangan yang luas kalau kehidupan dia susah. Tak ada siapa nak jadi orang cerdik di tengah kos sara hidup yang sangat tinggi. Tak ada siapa yang nak jadi genius buku ketika masalah yang dihadapi adalah memajukan kerjaya diri. Tak ada seorang nak jadi pembaca buku tegar. Buat apa tegar?
Di tengah-tengah hidup yang sebenarnya anda membaca 100 buku pun bos anda takkan kata buku banyak mana baca tahun ni 3, okey tambah 2 markah. Buku baca banyak mana tahun ni 10, okey naik 2 markah. Tak ada. Maka kita nak tanamkan buku ni adalah kepenggunaan buku. Iaitu buku ini berguna kepada anda. Bukan anda membaca buku di atas retorik demi membina bangsa yang membaca. Anda baca di atas retorik bangsa yang hebat dalam bangsa yang membaca. Retorik itu orang dah tak nak. Sebab manusia beralih kepada kepenggunaan. Benda yang berguna untuk dia, dia akan consume benda tu. Maka kaedah untuk menukar apa yang dipanggil pembaca buku sebagai pengguna buku ni adalah satu benda yang baru. Yang memerlukan kita bekerja dengan orang yang sentiasa mahukan pembaruan. So itu je saya start dengan tuan-tuan opening. Kalau tuan-tuan ada soalan beranak ataupun tuan-tuan nak lagi lanjut daripada apa saya buat, saya layanlah sebab kita pun ada masa tapi kita kena berhenti pukul sebelum 4.20 kita azam 4.26. Sebelum 4.20. Hari ni cuba cek tak dekat beg kuning ada diskaun tak? Sebab saya rasa habis aku semalam saya tuan-tuan beli laju. Siang dia masih bagi 12. Oh hari ni dia naikkan balik. Okey dapat balik 12%. Semalam dia turunkan. Dia turunkan jadi 8.53. 8%, 5%, 3%. Hari ni kata Ilham dia naikkan balik 12%. Kejap lagi saya boleh belanja tuan-tuan buku lagi kerana masih lagi menuju hujung bulan. Terima kasih pada TikTok. Ini untuk AI TikTok. Untuk AI TikTok, terima kasih kerana tuan-tuan masih lagi menyenaraikan kami sebagai live proaktif, menyenaraikan beg kuning sebagai beg kuning progresif. Dan tuan-tuan masih menyenaraikan kami layak untuk mendapat voucher, untuk mendapat diskaun kepada pengguna kami. Kerana satu, kami memiliki pengguna yang aktif dalam pembelian, pengguna yang aktif dalam integrasi live dan kami juga menjadi penjual yang aktif. Terima kasih kerana masih ada lagi 12%. Ini untuk AI TikTok. Kena sebut tuan-tuan, pasal AI TikTok dia baca semua. Sehari dia hantarlah report dekat bos dia. Dia hantarlah report yang saya sebut pasal TikTok ni. Bos dia baca, oh ada kredit dia. Apa yang kita buat impact ni, apa tuan punya page tahu, tuan punya page encourage. Tuan punya page boleh baca apa yang sedang kita buat di belakang dia. Jadi masuk dalam report AI dia kepada legal department dia. Sebab saya kena hantar semua ni pasal nanti setiap live saya dia hantar ke legal department dia. So kena pujilah dia sikit. Ada apa lagi tuan-tuan nak tanya sementara kita nak buat? Kita ada masa lagi ni baru 3 lebih. Saya naikkan buku 20 minit je. Oh ya saya report dah. Ya saya report. Buku Muhammad by Matiling Haji dah tak dijual. Muhammad Matiling masih ada saya. Semalam saya jual diskaun lagi. Tuan-tuan beli dekat mana pun 76%, tuan-tuan bergantung pada diskaun. Dengan saya semalam, mulai semalam saya jual RM70 je. Sebab saya nak habiskan stok. Kita ada berapa lagi Muhammad? Ada 20 lagi. Saya jual dengan harga RM70, tuan-tuan dapat diskaun 12%. Ni Muhammad dah naik dah. Siapa nak lock dulu Muhammad. Saya ingatlah lepas live, dia akan balik 76 pasal Muhammad ni IDBE dah register dekat TikTok. Pasal copyright dia punya. Dia register semua pemegang beg kuning dia kena jual RM76. Cuma TikTok longgarkan untuk saya. Waktu live tak apa. Sehari habis lah Ilham kena betulkan RM76. Sebab dia dah register kan dah. Siapa nak lock RM70 Muhammad. Okey. Sambil itu saya jelaskan memelihara jiwa juga. Ilmu psikologi oleh Abu Zain Al-Bakri. Yang juga akan saya sentuh kalau malam ni ada sesi ulasan yang panjang. Buku-buku yang mempengaruhi saya untuk sedar tentang perkara yang saya panggil daripada runut Al-Kindi, runut psikologi dan pemikiran kogniti Islam yang pertama disambung oleh ini daripada abad yang ke-8 tahun 701. Buku ni dalam tahun 750. Ini buku yang datang daripada tahun abad yang ke-10, iaitu buku ni ditulis sekitar 940 tahun keluaran dia. Kemudian satu lagi Kanun Medicine yang tak pernah diterjemah ke dalam Malaysia, ditulis pada tahun 1000 belasan. Sebab Ibn Sina lahir 980, wafat 1023. Siapa nak buku ni, saya tak boleh belanja tau. Dia RM50, tapi buku yang bagus untuk tuan-tuan kaji psikologi. Tanda-tanda tuan-tuan ada gangguan psikologi, cara memelihara diri daripada terganggu oleh gangguan psikologi, cara merawat diri setelah tuan-tuan menerima gangguan psikologi, kemudian apa yang disebut sebagai fobia, apa yang disebut sebagai trauma, bagaimana tuan-tuan berada dalam anger, kemarahan yang melampau, bagaimana tuan-tuan berada dalam bipolar, tuan-tuan berada dalam skizofrenia, stres dan depres. Ini 8 bab dalam buku Abu Zain Al-Bakri. Abu Zain Al-Bakri ni, buku ni dulu yang menjadi pembuka kepada pemikiran dan psikologi Islam. Kemudian baru ni dia detailkan rawatan dalam psikologi Islam. Datang kemudian ni bapak perubatan moden. Daripada 2 buku ni barulah lahir bapak perubatan moden.
iaitu Ibn Sina, 980-1023 tahun kematian dia. Kalau tuan-tuan nak, buku ni saya belanja RM50 sekarang. Bagi tuan-tuan yang nak buku saya yang ni, saya harap ni lah saya nak cuba buat rekod tapi tak capai kot. Iaitu nak habiskan 2,000 buah sebelum hujung bulan ni. Sekarang baru terjual 1,600 buah. Tinggal 400 buah kat hari ni hari dan besok saya tak mungkin. Tapi saya belanja tuan-tuan. Siapa nak pasar ke pasar. Kalau tuan-tuan nak pasar ke pasar, saya sedang bagi combo. Saya nak pasar ke pasar Solo, tuan-tuan boleh ambil RM35 hari ni. Tuan-tuan dapat lagi diskaun. Ingatlah RM35 hari ni. Tuan-tuan dapat lagi diskaun 12%. Ingat, jangan lock dulu. Kalau tuan-tuan nak dengan himpunan doa Imam Ghazali, ni RM20. Jadi buku ni 40 dengan buku ni 20, 60. Sekarang saya bagi 50. Kalau tuan-tuan nak buku ni saja boleh lock RM35. Tapi campur dengan himpunan doa Imam Ghazali. Doa yang boleh dibaca daripada pagi sampai ke malam. 37 doa Imam Ghazali. Yang Imam Ghazali ambil pula doa ni daripada Rasulullah yang ditulis dalam kitab yang panjang. Dalam kitab-kitab panjang ni ada 1,000 lebih doa daripada Ihya Ulumuddin. Tapi penterjemah ni pilih doa yang sesuai kita pakai dalam 24 jam hariannya. Doa harian daripada doa bangun tidur, doa masuk ke bilik air, doa masuk ke tandas, doa selepas buang hajat, doa bercermin, doa pakai baju baru, doa keluar rumah, doa mendengar azan, doa pergi ke masjid, doa bersedekah, sampailah kepada doa berwuduk, doa masuk masjid, doa keluar masjid, doa-doa dalam sembahyang, doa ketika bersedekah, doa ketika hadir dalam majlis, doa ketika doa ketika mengucapkan selamat pengantin baru, doa-doa macamlah 37 sampailah doa tidur. Kalau tuan-tuan nak, buku ni berasingan RM20. Boleh beli je RM20. Combo dengan buku saya ni saya sedang diskaun. Buku ni saya diskaun RM5, buku ni saya diskaun RM5, ambil combo ni RM50. Bagi tuan-tuan yang tinggal 5 buah kan. Anekdot jalanan ni tinggal 5 buah ya. Saya hanya akan tambah pasal malam ni live kita bagi Faiz juga. Siapa nak anekdot ni dengan anekdot ni sama juga. Anekdot ni 49. Saya diskaun 40. Yang ni saya 40, saya letak 40. Dua ni 70 ya. Siapa nak hari ni? Okey, anek ni 280. Ini kalau beli dalam market 49, tapi memang saya jual 40. Ni pun saya jual 40, 80. Hari ni saya jual 70 je. Kalau nak ambil combo pasar ke pasar dengan anekdot jalanan. 5 orang je kan? Tinggal 5 je kan? Tinggal 5 je last. Lepas tu minggu depan dia datang dengan stok baru. Tak pastilah saya boleh combo ataupun tidak. Okey, combo RM40 yang mana? RM50. Ni, dua ni. RM50. Nombor berapa beg ni? Nombor 8. Ni beg nombor 8. Okey. Kalau tuan-tuan nak yang ni tinggal 5 orang je boleh dapat. Beg nombor berapa? Anekdot jalanan yang 60,000 naskah ni. Yang ni. Okey, beg nombor? Beg nombor 5. Ada 5 orang je boleh dapat. Ni last. Sebab saya dah tak ada dah buku ni. Saya mungkin kena order minggu depan. Kemudian anekdot kembara, pengalaman kewartawanan saya travel di negara-negara berkrisis, termasuk perjalanan saya pertama ke Israel pada 2005, perjalanan kedua saya ke Israel 2007. Pengalaman saya ditangkap dan ditahan dalam tragedi Takbai, pengalaman saya masuk ke Syria, pengalaman saya berada di Lebanon dalam perang pertama, iaitu perang 2008, dipanggil perang 32 hari, perjalanan saya ke Afghanistan. Okey, perjalanan saya ketika melihat tsunami Aceh dan membuka selain daripada jadi wartawan, saya buat bantuan kemanusiaan. Perjalanan saya melihat kebeluran di benua Afrika, di Ethiopia dan juga di Somalia. Semua ada dalam ni. 80 siri rencana saya. Plus dengan buku ni, sama juga 70. Pun tinggal 5 anekdot ni pun tinggal 5 set. Kalau sold out, Ilham akan bagi tahu sold out. 5 set ni last lah semua. Yang tadi habis tak? Ni ada 5 set, yang tadi ada 5 set. Sebab dah habis, Ilham bagi tahu. Saya kata, apalah, ayah habiskan dulu. Sebab ayah nak fikir jual buku ni solo je RM35. Kalau tuan-tuan belum ada pasar ke pasar, 80 rencana saya, 10 tentang selamat asing, 70 tentang tokoh-tokoh yang pernah mempengaruhi saya daripada pengetahuan, pengalaman saya tentang filem, muzik, minat saya, pandangan saya tentang miskin bandar. Ini semua adalah artikel-artikel. Ini bukan anekdot, ini artikel. Kebanyakan tersiar dalam Malaysia Kini, FMT, tersiar dalam Malaysia Insight, tersiar dalam Awani Online. Ini semua saya tulis dalam portal-portal utama kerana dia adalah artikel. Okey, ni sepatutlah saya di lock up ketika umur 17 tahun kerana terlibat dalam pergaduhan kaum. Perjalanan saya ke Kuala Lumpur, travel saya pertama ke Terengganu dalam usia remaja kerana nak mencari ilmu di Terengganu. Semua ada dalam ni. Buku-buku yang saya baca, filem-filem yang mempengaruhi saya. Dekat Goodreads, buku ni menerima penilaian yang tinggi, 4.64. Saya beritahu dekat tuan-tuan, jarang buku di Malaysia boleh lepas 4 kot.
4.64. Yang saya ni semua dapat 4.4 je. 4.64 daripada 5. Saya pun terkejut. Di kalangan peminat-peminat buku tegar di Goodread, tuan-tuan masuk je Goodread ataupun Google saja pasar ke pasar Goodread. Tuan-tuan akan tengok evaluation dia, komen-komen yang orang dah baca buku ni. Kalau tuan-tuan nak buku ni saja, saya jadikan RM35. Kalau combo dengan buku anekdot kenangan. Anekdot kenangan pun tinggal 5. Ada 5 set dia. Anekdot kenangan ni beli dekat Faiz, dia akan jual 86, diskaun daripada 98. Saya daripada dulu jual 70. 270 Kemudian saya bagi dengan buku ni 110, sekarang 100 je. Kalau TikTok bagi kat tuan-tuan diskaun, tuan-tuan dapat RM88. Okey, saya nak habiskan ada buku-buku sikit sebelum saya naik kepada buku-buku yang jarang saya jual, iaitu untuk bacaan kanak-kanak, mak-mak. Yang tadi saya cerita tentang pendidikan anak-anak, saya ada 3 novel Pak Samad untuk bacaan kanak-kanak. Ini Pak Samad saya sasaran negara yang menjangkau usia 98 tahun. Pak Samad menulis 3 novel untuk bacaan kanak-kanak. Novel ni adalah banyak novel siri penyiasatan untuk bacaan kanak-kanak, iaitu antara dia adalah novel Bendera di Atas Bukit. Ini cerita kanak-kanak menyiasat rumah yang dianggap kawasan larangan, tapi dalam tersebut terbanyak benda yang mereka temui adalah penyelewengan. Ini kanak-kanak bercerita tentang yang berat sama dipikul, bagaimana mereka masuk ke hutan dan kemudian saling bantu-membantu. Okey, ini pengalaman. Yang ini pula Rumah Rahsia. Sebuah rumah yang penuh dengan misteri, ditakut-takut dan dimomokkan sebagai rumah hantu. Tapi 3 kanak-kanak meneroka dan menggeledah apa yang sebenarnya ada di balik Rumah Rahsia. 3 novel Pak Samad ni RM50 saya bagi. RM50. Okey, daripada harga RM51, 3 buku ni harga dia RM51. Tapi saya bagi RM50, TikTok akan belanja tuan-tuan. Stok buku ni saya tak ada banyak. Saya ada 200 set je. Semalam saya jual lebih kurang dalam 10 set. Saya baru start ni, saya buka awal. Untuk tuan-tuan ambil. Buku ni bawah 15 tahun. Okey, buku ni adalah 10 ke 15 tahun. Tapi kalau tuan-tuan rasa anak tuan-tuan minat baca, tuan-tuan nak mempertajamkan akal dia, 8-9 tahun dah boleh bagi dah. Sebab saya baca Enid Blyton ataupun Hardy Boys dan Nancy Drew Mystery. Ketika saya berusia 11 tahun, saya baru start boleh membaca. Saya baca usia tu. Okey je, saya layan sampai saya Form 1, Form 2, saya masih baca lagi. Okey, tuan-tuan nak RM350 daripada Sasaran Negara. Datuk Seri Dr. A. Samad Said. Tuan-tuan nak RM350, ambil lah diskaun TikTok, dapat 12%, ada RM6 diskaun. So tuan-tuan akan dapat RM44 dan bagi pada anak tuan-tuan. 3 buku ni bukan bersambungan, dia 3 kisah yang berbeza. Cuma dijadikan trilogi je, kisah novel kanak-kanak yang pernah Pak Samad tulis, selain daripada novel-novel berat dia yang popular lah, Salina, Langit Petang, Sungai Mengalir Lesu, Adik Datang di Hadapan Pulau, Daerah Zeni. Lepas tu sampailah novel-novel berat dia, Salina dan Hujan Pagi. Drama pentas dia, Wira Bukit. Kumpulan puisi dia, Al-Amin, Lia di Api, Benih Semalu. Serta dialog antara 2 jamban. Tapi 3 je novel kanak-kanak yang Pak Samad ada. Kalau nak, log RM50. Combo yang 555 tak habis lagi. Belum sold out. Tuan-tuan nak saya belanja buku apa lagi hari ni? Kita masih ada masa berbual ni kalau ada tuan-tuan nak benda lain. Sebab lepas asar saya masuk balik. Jangan risau, kalau nak berbual, kita bual panjang lepas asar. Saya lajukan dulu buku kalau tuan-tuan nak log. Boleh tanya OOTD hari ni? Sekejap lagi saya OOTD. Saya habiskan buku. Saya pakai Double RL. Ini adalah Detroit Jacket, keluaran Double RL. Logo original Double RL tapi saya pasang. Dia datang kosong lah, saya pasang. Ini adalah logo RL, ini juga logo daripada Double RL. Okey. Ini Detroit Jacket dia. Dia keluaran dia adalah 2022. 2022 ya. Detroit Jacket ni keluaran 2022 untuk dia punya autumn. Ini special edition autumn dia. Detroit Jacket lah. Cuma dia ada zip di dalam. Cuma saya tak pakai zip dia, saya turun button je. Okey, saya pakai dengan denime kain lama, dipanggil sebagai kain biji. Sebab tu nampak berbiji ni. Kalau beli denime Japan, inilah kain yang paling kita cari. Tapi susah nak jumpa di pasaran. Kain ni bukan tak keluar. Dia ada satu era tu dia keluar kain. Dia season dia berbiji. Kita panggil kain biji. Kain biji Dan saya pakai kasut keluaran khas Fung Kiong Siar. Fung Kiong crossover Siar. Okey. Tadi saya jumpa Dr. Muhammad, saya pakai Red Wing. Cuma saya masuk
toilet, dari keluar pada toilet tak sempat nak live dengan tuan-tuan, saya ikat kasut Sia ni aja. SIR, keluaran Fung Kiong crossover Sia. Ada berapa lagi tak? Berapa lot kita ada? Okey, tuan-tuan nak apa lagi tak? Sagi kita ada masa lagi ni, kita akan berhenti dalam pukul 4, 5 minit, 4, 10 minit sebab azan kita adalah 4.26. Tuan-tuan nak buku lain lagi tak? Cepat, saya rasa saya sedang belanja combo ni. Cepat, ni ada 5 set lagi je. 100, tuan-tuan dapat RM88 je. Kalau tuan-tuan beli dekat luar, yang ni saja paling murah orang bagi 86. Tak akan ada diskaun sebab buku ni dijaga dia punya sale adalah tahun pertama. Kalau nak lelong pun dia orang tunggu tahun kedua. Anekdot Kembara tak lelong sebab dia menjadi buku terlaris bulan Oktober di MPH. Ini buku yang ke-6 terlaris dalam semua buku-buku yang dijual di TikTok untuk minggu lepas. Tuan-tuan boleh tengok dekat TikTok punya report tu. Ini yang ke-6 terlaris bagi kategori teks. 800 buah. Saya ada 1,200 je. Sekarang saya ada baki kat saya 400 buah. Kalau tuan-tuan nak buku ni saja RM35. Saya diskaun RM5. TikTok diskaun lagi dekat tuan-tuan RM12. Buku Imam Ghazali yang mana ni? Orang tanya ni. Buku kanak-kanak Imam Ghazali masih ada. Kalau tuan-tuan nak buku ni saja ada kan? 35 Kita buka 39. Saya diskaun 35. Siapa nak buku kanak-kanak Imam Ghazali saja. Kalau nak dengan himpunan doa, 50. Kalau tak nak dengan himpunan doa. Kalau nak dengan himpunan doa Imam Ghazali ni, saya combine. Ni 39, yang ni 20, 59. Okey, saya bagi RM50, diskaun RM9. Kalau nak yang ni saja, 39 saya diskaun 35. Betul kan dua harga dia? Ni kalau himpunan doa ni 50. Daripada nilai dia 59. Ini 20, yang ni 39. Kalau tuan-tuan nak yang ni saja, saya diskaun 35 je hari ni. Potong RM4, TikTok diskaun lagi kat tuan-tuan 12%. Okey? Ni boleh bacaan mak ayah. Yang ni pun tuan-tuan, walaupun bacaan kanak-kanak dan remaja. Saya baca pun tuan-tuan akan rasa tuan-tuan pun baru tahu. Okey, Imam Ghazali, ni saya pegang ni Imam Ghazali dalam bahagian yang tengah. Yang saya kata bacaan remaja kan, tuan-tuan pun akan baca macam baca orang dewasa. Sebab kita tak pernah kenal Imam Ghazali, kita tak pernah belajar Imam Ghazali dalam silibus sekolah agama di sekolah. Silibus di kafar pun tak ajar Imam Ghazali. Imam Ghazali meletakkan jawatannya di Madrasah Nizamiyah kepada adiknya Ahmad. Adiknya seorang guru yang petah. Imam Ghazali mengingatkan para muridnya tentang pentingnya persediaan menghadapi hari akhirat. Perkara yang dilupakan ramai orang berbanding kehidupan di dunia yang sementara. Dengan melepaskan jawatan yang besar itu kepada adiknya, Imam Ghazali yakin murid dan pengikutnya berada di bawah jagaan seorang yang warak dan arif lagi baik. Imam Ghazali meninggalkan kemasyhuran dan kesenangan yang di Baghdad kerana Allah SWT. Akhirnya beliau dapat berusaha memperbaiki dirinya. Imam Ghazali mendermakan lebihan duit selain daripada menyediakan keperluan yang cukup untuk isteri dan anaknya. Pada tahun 1095, beliau bergerak ke Damsyik sebagai pengunjung dan mengenakan pakaian sebagai musafir. Walaupun fikirannya sudah terpikat dengan kehidupan akhirat, beliau tidak sekali melupakan bahawa beliau masih hidup di dunia. Beliau tahu bahawa amal yang baik di dunia adalah kunci kejayaan di akhirat. Sepanjang perjalanannya, beliau terus menulis dan mengajar. Beliau rasa itulah cara yang terbaik untuk berkongsi segala hikmah yang ditemuinya dan ilmu yang ada padanya. Di Damsyik, tak ada siapa pun yang mengenali Imam Ghazali. Beliau mengasingkan diri di Masjid Umayyah. Di puncak menara tinggi, beliau duduk merenung bersendirian. Kata Imam Ghazali, aku memberi tumpuan kepada usaha memurnikan jiwaku, menanamkan akhlak yang baik dan menyucikan hatiku demi Allah dengan mengingati Tuhan yang Maha Agung. Beliau bersembahyang, puasa dan melakukan kebaikan secara sembunyi-sembunyi. Beliau menolong orang-orang miskin dan membersihkan masjid tanpa siapa pun tahu bahawa beliau adalah seorang ulama masyhur. Dan beliau tidak meminta sebarang upah. Ni kata tuan nak tengok Imam Ghazali ni. Saya baca bahagian tu, itulah panjang pula jadi sesi bacaan penuh teks ni nanti. Ada yang ni. Ini saja RM35, diskaun RM4. Campur dua ni jadi RM59, diskaun jadi RM50. Tuan-tuan boleh lock sekarang sebab buku ni saya tak pasti masih ada lagi jumlah yang relevan. Yang limited semua buku Ziari je, tinggal lagi 5 last. Tapi anekdot ni saya ada 400 lagi. Kalau tuan-tuan nak, pasar ke pasar. Pasar ke pasar ni saya baca apabila pondan meraba. Ini semua saya cerita balik pandangan-pandangan saya. Bagaimana saya dibesarkan dengan memandang pondan ni sebagai baik. Kerana saya bekerja dalam industri filem. First dulu saya takut pondan ni di kampung. Saya datang dari industri filem. Saya kenal lah arwah Nan. Saya kenal baiklah dengan seorang lagi baby.
Baby inilah yang jaga isteri saya yang kena sawan ketika saya berada di Afghanistan. Dia datang rumah, ambulan duduk tu teraba-raba nak angkat bini saya lah, stretcher tak muat lah, tangga kecil lah. Dia datang, isteri saya kena sawan. Dia dukung isteri saya, letak dalam ambulan. Terkejut orang. Tukang make up memang macam tu. Datang jantan dia dukung bini saya, letak. Dan dia jaga isteri saya sepanjang berada di hospital. Walaupun dia hanyalah jurusolek di tempat saya. Saya bos, saya CEO, tapi saya keluar syuting di Afghanistan. Sejak tu lah saya menyimpan pandangan yang baik bahawa kalau kita tengok luar je, terus kita hina. Tapi kalau kita kenal jiwa mereka, tak mungkinlah segala tentang mereka adalah segala yang hina-dina belaka. Lepas tu bila dia pergi Mekah, saya menangis. Bila dia pergi Mekah, saya tak tahu dia pergi Mekah. Jadi, Ainur ni jumpa, arwah Ainur Mardiah, GM, saya jumpa dia di Mekah. Jadi Ainur kata, abang, baby beritahu kat abang. Masa tu saya dah pindah ke NTV7. NTV7 ni tak ada, saya berpindah ke Astro, ke TV Jah. TV Jah tak ada tempat lah untuk Pondan. Dia bekerja dalam industri terus. Dia berhenti pada CFM dia jadi dalam industri. Dia pergi Mekah menunaikan haji. Jadi, Lin ni terjumpa lah, dia kata, dah jadi nak tegur payah bang. Dia dah buka mahram dengan umur pakai ihram ni, tapi dia ambil dah gambar sekeping. Datang saya menangis. Sebab mengingatkan kebaikan dia, saya kata memanglah Allah patut jemput dia. Memang Allah patut jemput dia dengan baik dia. Dan saya ingat isteri saya sakit, kena sawan, mereka tak beritahu saya, mereka kata under control, nanti Abang Zainal panik sebab dia berada di Afghanistan. Dia dah jaga isteri saya di ward. Selama 4 hari isteri saya di ward. Jaga macam adik dia sendiri. Berarti sepanjang saya baik dengan dia sebagai kaki tangan, dia melihat kebaikan saya ni sebagai abang. Sebab tu dia jaga isteri saya. Sepatutnya tak payahlah tinggal ke hospital, doktor lah, nurse lah jaga. Dia jaga. Walaupun dia dengan saya kawan pejabat. Tapi sana saya tak pernah diskriminasi dia. Saya layan dia dengan baik. Maka dia mengambil tanggungjawab sepanjang ketiadaan saya, dia dah jaga. Hantar makan kat isteri saya ambil berat kan. Maka saya menulis untuk menedarkan, kalau dilihat dengan mata kasar, cepatlah kita menghukum syurga dan neraka. Tapi antara jurang syurga dan neraka tak tercipta atas dunia lah. Kita kena berusaha juga untuk berbaik dengan orang yang kita faham kebaikan, kemungkinan satu hari akan ada titik temunya sebelum kita mati. Dapatlah kita berdoa, kita bersama mereka berjumpa di syurga Allah. Kemudian saya cerita bau tai kambing dan rambutan ni, kisah kehidupan saya sebagai budak pasar malam. Di mana umur saya 14 tahun, saya bekerja sebagai tekong pasar malam. Dan satu kali saya terlampau letih, meniaga-meniaga, saya sampai pasar malam Tikam Batu. Bila saya sampai, dia pasar malam yang pertama, saya nampak pondok. Oh, ni belah boleh tidur, saya dah letih. Pasar malam ni maksudnya tuan-tuan, kita keluarkan buah atas lori 1 tan. Kita akan jalan 3 hari 2 malam. Pagi kita pergi pesan pekanat, petang pasar malam. Pagi pekanat, kita kena habis kan. Satu kali saya sampai dah di Tikam Batu, dia ada satu pondok. Saya ingat pondok biasa, saya nampak kayu kan. Saya pergi ambil timbang kilo. Masa tu timbang kilo kan ada dia punya yang mangkuk tempat letak buah tu. Saya ambil terus pergi tidur, punya letih lena. Jaga-jaga rupanya tempat tu orang bawa kambing nak sembelih pagi. Tek kambing penuh, saya tidur penuh tek kambing atas baju saya ni. Aduh. Baju ganti tak bawa. Saya terpaksa bawa pula baju tu pergi toilet, mandi bekas tek kambing, basuh baju tu dalam basah-basah lah. Pekanat pagi tuan-tuan, matahari cedik, lepas subuh terus berniaga. Lepas waktu subuh terus berniaga. Penuh tek kambing, basuh lah pula dalam bilik air tapak pasar malam Tikam Batu tu. Jadi kan saya tulis semua kenang-kenangan ni, terpaksa sampailah ke peringkat saya masuk universiti, bagaimana saya baik dengan Shahnon, bagaimana saya baik dengan Azizi Adi Abdullah, persahabatan saya dengan Pian Habib, persatuan saya dengan Lolok panjang saya tulis. Lolok narrator dengan 1000 cerita. Kemudian persahabatan saya dengan arwah Khalid Saleh, persahabatan saya dengan Sabri Yunus, sampai banyak lah. Mengenal Pian Habib, lelaki yang sunyi. Kalau tuan-tuan nak ni, saya belanja RM35 untuk last stock 400 buah yang saya ada. Kalau nak sebuah, kalau nak combo, tuan-tuan boleh ambil lah combo dengan anekdot pasal dalam anekdot kedangan pun dah habis. Semua habis lah. Okey, combo semua dah habis. Tinggal buku ni dia. Combo dah habis. Tinggal buku ni satu je kan tuan-tuan nak lah. Combo dengan pasar ke pasar pun dah habis. Combo dengan anekdot jalanan pun dah habis. Combo dengan anekdot kembara dah habis. Saya tak tambah lagi kecuali minggu depan. Kalau tuan-tuan nak, tinggal pasar ke pasar. Ada apa lagi tuan-tuan nak tanya tentang buku yang saya brief? Nanti petang kita free flow. Selagi lepas solat asar, saya masuk balik dalam 4.40 atau 4.45. Kita bawa sampai pukul 6.30. Kita boleh free flow. Kita tak kira geopolitik pada weekend. Saya pun letih, tuan-tuan pun letih. Lagipun tak ada perkara yang besar berlaku di Palestin. Yang ada besar adalah Rusia dan Ukraine. Itu pun saya malah nak review. Kalau rajin esok saya review Rusia dan Ukraine.
Sebab Rusia dan Ukraine ni, dia punya hanging fruit ni agak aneh. Tapi ada beberapa perkara sedang berlaku dalam rundingan 28 perkara Rusia dan Ukraine yang deadline dia tamat semalam. Tapi Amerika panjangkan lagi deadline dia. Jadi Ukraine masih boleh berunding. 28 perkara tersebut, walaupun deadline sepatutnya 27 bulan November, Trump tarik balik deadline tu kerana dia nak memberi ruang kedua-dua pihak untuk mencapai kata sepakat bagi menamatkan juga perang Ukraine dan Rusia. Buku apa lagi tuan-tuan nak? Saya aim 10 buku 15 buah ni. Okay, combo tabi'un ni pula.